saya memang itu salah silap diri saya sendiri. Masa tu tengah bersiap-siap untuk scene, so Kaz kita tengah bersiap-siap. Masa tu pun baru lepas makeup, so hidung pun longgar-longgar. Tapi that's not an excuse. It's my fault. Kaz sedar kesalahan diri Kaz. Kaz patutnya lebih sensitif pada isu-isu tu. And Kaz minta maaf kepada orang-orang yang disappointed dengan Kaz. And itulah, Kaz akan berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik, yang lebih menjaga dan bahagia. Red flag, kalau dia panas baran, short fuse, apa lagi, berat tulang, itulah, nak cuba elak yang itulah.